Assalamualaikum. Pada hari ni 17 hari bulan, hari Isnin, saya jumpa pakcik ni dekat Esplanade 1. Pakcik Razali. Pakcik Razali daripada mana-mana, cik? Peda Rentang. Peda Rentang. Hari-hari teriam Purun sana. Okey, pada pagi ni satu kereta Proton Wira tahun berapa, cik? 204. Tahun 2004. Okey, hasil saya cek arus negatif pada kereta Wira tadi, arus dia agak tinggi sebab kabel daripada asal kilat tu dah start keras. Bila dah start keras, performa kereta ni dah start macam drop sikit macam tu. Tapi saya hasil cek tadi, saya pasang satu testing gondin, lipan bara 500N. Saya turun ke arus negatif ni pada 0.04 macam tu ke 0.05 macam tu. Owner kereta ni tadi dah test. Macam mana ni pakcik tadi masa test kereta? Test tu rasa okey lah dia. Dia rasa tak ada nyentak-nyentak. Oh, dia tak ada nyentak, mana sistem tu ringan. Saya nampak pakcik ni tadi tekan minyak. Speed sebab sistem dia dah jadi ringan, dia dah jadi lembut macam tu. Okey pakcik, nanti dalam masa 5 hari ke 10 hari pakcik dah rasa serasi dengan kereta ni. Kalau jumpa video rakaman ni dekat TikTok saya nanti, pakcik bagilah komen kat situ. Pakcik tahu je lah, cakap jujur kat situ macam mana kereta rasa pakcik ya. Okey, terima kasih. Jumpa lagi dengan saya Adi Jebat.